timing belt pun macam aku cakap semalam, aku nak basuh, aku tak basuh lagi. Dengan buah cover pun aku tak basuh. Okay, so ni dia punya auto tensioner untuk VR4 lah. Kalau Evo 3 dia skru dia kiri kanan. Kalau VR4 4J61 dia straight macam ni lah. So sebelum korang pasang, make sure korang tekan dulu dia punya plunger ni pakai vice sampai lubang dekat plunger ni sama level dengan lubang pada body dia ni. So kita masukkan grenade pin ataupun apa-apa besi lah yang ngam-ngam dengan ni. So nanti bila korang dah tighten tensioner tu, baru korang tarik. So ni aku nak pasang ni. Okay, so benda ni tadi kita dah ikat kan, kau dah lock benda ni. Apa yang kalah sikit. Dan licin kan. Korang nak aku buat video tutorial tukar timing belt engine ni, inilah dia punya cabaran dia. Okay, ni tensioner tu, dalam kamera tak nampak, gelap. Okay, so benda ni korang kena ikat betul-betul, jangan over tighten lah maksudnya. Sebab apa korang jangan terlupa ikat benda ni, dia sebab apa, dia sekali dengan oil pump punya gasket tau. Maksudnya dia, skru ni dia adalah skru sekali dengan oil pump. Okay, skru tensioner tu kan, sekejap nampak. Okay, so make sure benda ni kuat. Skru 2 biji ni kuat. Sebab kalau korang tak kuat ikat, dia akan bocor. Oil pump tu akan bocor. Tapi jangan over tighten. Sebab skru ni dia tak sekuat skru-skru lain. Dia ada torque dia. Jadi aku tak nak pakai torque. Macam mana korang masuk torque wrench, sempit. Agak-agak okay, dah. Okay, so macam ni. So lepas ni aku akan masuk marking dulu. So marking, okay, untuk engine 4G61 ni dia tak ada balance shaft tau. Dia balance shaft tu dia duduk kat atas sebelah sini. 4G61 dia tak ada balance shaft tau. Balance shaft ni ditutup pakai lubang pakai auto jacket punya plug je lah. Okay, dia memang asal kilang memang tak ada, dia tak ada balance shaft. Okay, macam ni balance shaft dia tak ada kan. So macam ni, dia punya oil pump ni korang tak payah marking lah, sebab dia tak ada balance shaft. Kalau dia ada balance shaft, bila kau pusing dia akan try untuk return balik. Okay, ni balance shaft punya shaft, tapi ni dia oil pump saja, dia tak ada balance shaft lah. Okay, ni marking dah cun. Okay, so aku maybe tak tunjuk bawah lah, aku tunjuk atas ni. Tu dia punya marking. Untuk VR4 lah, untuk Evo 3 dia lain, marking dia tempat lain. Kalau VR4 dia punya marking dia kat sini. VR4 4J61, 4J67 ada kat sini. Ok, first step kita nak masukkan dia punya timing belt. Cara aku lah, cara orang lain ni aku tak pasti. So maknanya aku akan buat macam ni. Masukkan. Zoom out, terangkan sikit. So aku letak kat sini satu. Sini ada kat satu cable tie. Kat sini ada satu. So make sure bahagian gigi yang duduk dekat puli ni, gigi timing belt duduk kat puli ni, dia banyak. Jadi dia tak terlepas. At least ada dia punya reference dia. Okay, so benda ni kau tak payah potong. Dia orang macam ni. So macam ni, dah tak boleh ni ke? Tak boleh. Korang kena mark dulu di belah atas. Ok, macam ni kau jangan terus percaya ni dia punya marking. Kau kena tolak dulu. Macam ni, dia dah naik kan. Macam ni kau kena lagikan juga. Ok, lagikan sikit.
Cuba tarik, tengok dia sama tak? Nampak? Sekejap Sekejap. Okey, lagi sekali. Okey, macam ni, puli sebelah intake dia dah ternaik. Maksud dia dah pusing dalam berapa degree lah. So yang exhaust pun dia terpusing berapa degree ke lawan jam. Yang ni dia pusing ke arah jam. So maksudnya korang kena ikut pusingan sebelah intake ni. So macam kalau macam ni korang jangan terus cari makin ni dah masuk, tak boleh. Kalau korang pasang juga macam ni, makin lagi dia timing dia akan kacau. Nasib baik kalau timing kacau, kalau dengan piston dia berlaga, satu kijang korang nak kena ganti. Okey, nampak tak So macam ni kau pusing kan, pusing sampai gigi timing bell ni dia masuk. Okey, korang cuba tarik balik, pegang ni, tarik balik, nampak? Okey, ni marking dah ngam. Sebelum marking dah ngam, aku pula nak ambil. Dia lepas sekejap. Aku lupa nak standby apa tu railway tie. Okey, lagi sekali. Pusing. Lagi sekali. Okey, buat Okey, bila dia dah bersama-sama macam ni, jadi korang dah boleh so nak secure letak satu lagi, tapi jangan korang buat dekat bawah sangat, nanti dia timing bell akan jadi pendek. So nanti susah korang nak tarik dia punya ni lah. Macam ni pun dah okey ni. Dia just kau nak dan tak nak bagi itu lagi je. So selesai marking sebelah intake. So sekarang belah bawah dah settle. So sekarang ni kita nak masuk dekat dia punya idler pulley dah. Idler pulley dengan tensioner pulley. Lepas tu bila dah masuk dekat tensioner pulley apa semua, dia dah fit, marking cantik atas bawah, korang kena tarik idler pulley tu. Maksudnya tensioner pulley. So macam ni aku nak tunjukkan susah sebab dia duduk dekat sebelah atas ni. Dia sempit, jadi tak ada ruang untuk aku tunjuk dekat mana kan. Kalau enjin tergantung, okey senang. Habis setakat ni tak ada orang lagi nak buat overhaul, so aku tak boleh nak tunjuk. Maybe akan ada version satu lagi lah, version 2 ni. Yang tu mungkin lebih nampak lah version kalau ada orang nak overhaul ke apa nanti, maybe aku akan tunjuk lah. Okey, baik. So cara aku akan masuk sebelah sini dulu, sebelah kanan ni. Okey, kalau ini sebelah kanan lah, kanan kiri kan. Masuk sebelah kanan dulu, bagi make sure sebelah kanan sini tegang. Okey, aku nak masuk belah bawah. Masukkan sebelah kanan ni dulu. Okey. Macam tadi aku cakap, oil pump tak ada marking kan, so tak apalah, kita nak sedapkan hati. Korang marking je, tak apa. Bom boleh, tak marking pun tak apa, dia nampak cantik kan. Okay, masuk kat sebelah dia punya oil belt dekat oil pump ni. Okay, nampak aku dah tegangkan kan. Okey, nampak? Macam tu. Bila korang tegang ke sebelah sini, InsyaAllah puli bawah dengan atas marking dia takkan lari. Sebab sini dah tegang. Jadi sebabkan bahagian, nampak enjin ni dia pusing ikut arah jam. Jadi dia bila crank ni pusing, yang pusing dulu baru cam. Bila crank ni pusing dulu, jadi maknanya dia akan sentak, dia akan tarik timing bell ni. So bahagian mana yang tegang adalah sebelah kanan. Jadi bila kanan ni tegang dulu, kalau korang maksudnya bila dia tarik bahagian kanan akan menyentap. Jadi andai kata kalau belt sebelah kanan ni longgar, crank akan pusing dulu baru cam. Okay, so that's why
kenapa benda ni selalu lari bila korang makin dendam. Sebab benda ni kau tak tegangkan dulu. Sebelah kanan ni korang kena tegangkan dulu. Baru kau adjust yang sebelah sini. Okay, dapat Aku tak boleh nak tunjuk betul-betul ni sebab enjin dekat dalam kereta. Susah. Okay, so untuk kita tegangkan tensioner, korang kena pakai clip plier macam ni. Yang bengkok, tekan buka. Okay, tekan buka ke tekan tutup tak kisahlah. So depend lah. Kalau boleh masuk daripada bawah. Aku try daripada bawah sebab aku tak nak ganggu visual dekat belah atas. Jadi cuba masuk kat sebelah bawah. Jangan terus tarik tensioner. Jangan terus lepaskan tensioner ni dulu sebab kita kena tarik pada bahagian tensioner puli ni, auto tensioner ni. Okay, aku kena pakai coupling. Macam ni aku tolak sebab tu kita tak kisah tekan buka ke tekan tutup ke. Macam ni kalau daripada bawah aku tolak, kalau daripada atas aku masuk dulu sebab aku tak nak kacau visual kan. So macam ni korang rasa lah. Macam ni tak lagi. Okay, kita nak tengok. Okay, jangan over tighten lah sebab timing belt ni dah lama. Walaupun mileage aku ingat 20,000 pun tak ada timing belt ni. 20,000 lah lebih kurang. Jangan korang over tighten sebab kau nak pakai balik. Kalau baru boleh tegang lagi sikit sebab lama-lama dia akan longgar kan. Itu kalau baru lah. Ni dah lama. Kau ikut je lah mana dia punya ni. Kau agak-agak je. Okay. Double check marking. Okay. Macam ni dah boleh lepas ke? Tensioner, auto tensioner ni? Belum. Korang kena pusing dulu. Macam ni korang nak pusing. Hitam teman aku. Leaking je. Kebetal ni kena buang dulu lah. Memang rugi kebetal kan, agak sak lah. Potong kat sebelah bawah kau jangan potong kat belah timing belt. Dah. Okay, tegang pun cantik. Tak over tighten. Marking still lagi cantik. Ni marking dah okey. So kita pusing. Make sure dia pusing 2 kali. Marking sama. Pusing 2 round crank. Okay, makin sini bawah dalam. Tengok ke atas. Kalau tak betul, buka balik. Nampak 6. Okay, 6 King. King 6. Cun. Korang dah pusing, dia punya 2 pusingan semua cantik. Tegang semua okey. So barulah korang boleh bukakan dia punya grenade pin ni. Ikut bahasa dia grenade pin. Dah buka. Ni aku pakai welding TIG punya rod. Dalam berapa mm 1 mm lebih kot. Ke 2 mm je lah. 1 mm lebih lah kalau tak silap. Benda ni aku tak simpan, aku buang je. Setiap kali aku nak tukar baru aku potong. Okay.
Jangan lupa satu lagi, bila kau dah buka ni, pin yang lock auto tensioner tu, korang kena pusing lagi sekali, 2 pusingan. Sebab apa? Dia nak bagi, sebab benda ni auto tensioner, bila ada daya yang menerik belt ni, so sebelah sini, sebelah kanan ni akan tegang, sebelah kiri ni akan longgar. Jadi bila sebelah kiri ni longgar, tugas tensioner ni adalah untuk tolakkan arm tensioner pulley ni. Tu tujuan dia. Dia tak nak bagi longgar lah. Yeah. Pusing lagi 2 pusingan. Aduh. Okay. Make sure tegang semua cantik, marking cantik, marking pengam dah settle. So kita dah boleh pasang dia punya cover. So ni cover pun aku tak cuci, so nanti stay tune. Okay, so dah boleh masuk dia punya cover. Dia boleh masuk, cuma kena ada hotel-hotel sikit. Benda ni cover tempel ni korang jagalah betul-betul. Nanti jangan macam aku begini lah. Dia tak adalah keput, dia tak keput. Dia tak macam, tak tahulah, macam material dia ni lain lah compare dengan Evo ni. Dia macam ada material-material yang dia tahan sikit. So next kita boleh pasang, sama ada kita nak pasang puli bottom pump pun boleh, atau puli bawah pun boleh, mana-mana lah. Sekejap, aku angle kasih nampak luas. Okay. Masukkan base power steering dulu. Oh, ternyata yang paling leceh ni. Ini aku tak pakai noise reduction lah. So aku pakai direct daripada mic handphone tu. Nak bagi dia betul-betul real semua. Kita nak pakai start engine ni. Tengok macam mana function. Hopefully tak ada masalah. Có lại
Okay, adling dah settle, alhamdulillah. Okay, memang syukur sangatlah. So aku rasa ni memang masalah daripada plug ni. Okay, kita ikon lagi. Ikon. Oh, ikon tak adalah sejuk. Okay. Leaking aku tak tahu ada betul lagi ke tak ada. Aku nak kena test. Tapi macam ada lagi tu. Aku nak bagi dia, nak kata truly perfect tak adalah. At least leaking free. Aku kalau kereta yang berleaking-leaking ni lah lemah betul tu. Tengok lah, buat tangan hitam-hitam ni kan. Memanglah komen tangan hitam, tapi aduh, buzzer sabun ni tu. Tapi okey, alhamdulillah. Adlen semua dah cantik. Aku rasa punca daripada plug. Kadang kita ni terlalu teknikal sangat. Jadi kita terlalu tengok benda yang advance, sensor ke apa kan. Tak. Sebab sebelum ni aku dah tukar plug. Plug yang sebelum aku tukar dengan bukan plug yang sekarang lah, yang sebelum ni aku tukar pun memang masalah idle timing kuda lah orang cakap kan. So aku dah macam okey lah, tak jadi jugalah. So that's why aku nak buka item tu. Tapi dia cakap aku tak item lagi. Kalau tak bertambah kerja je. So sekarang ni dia ada isu bunyi kapet kuat sangat. Tengok tu kelak tak tahulah mic ni ada noise reduction dia ada bunyi ke tak ada kan. Ni kau dengar kelak. Kalau macam minyak tu tak masuk lagi kuat dia bunyi. Aduh, aku dengar pun sikit hati je. Minyak hitam pun dah berapa lama tak tukar. Aku sebab kereta tak ada ke mana sangat. Nak dapat 1000 kilo payah. Memang duduk sini je kereta ni, tak ada ke mana-mana. So kita sambung the next content. Ni aku tak berhenti kat sini, ada lagi aku nak buat. Okay, kita bergerak tadi. Alright. Okay.